Hello guys, today is week 16. Week exam week. Kita orang dah siap 2 paper. This is me and this is her. Ya, rapat sikit sebab dia cinematic. Alright. Buat macam vlog. We nak pergi ke event kenegaraan Ikrar Hari Belia. Betul kan? Dah main pada bilik dah. Maka kami Belia Malaysia. Woohoo! Berapa sangat macam Gosh. Korang tahu something tak? Hari semalam semalam 14 Mei. Peristiwa ni peristiwa ni berlaku semalam aku tengok TikTok. Lepas tu banyak semalam keluar result interview and UKFIPG kan. Lepas tu aku jadi macam trauma. Kalau tengok orang tak berjaya, aku jadi macam Aku ingat lagi Aku cakap macam gini, 2 tahun lepas tu dah lah keluar result tu. Waktu aku keluar dengan kawan-kawan sekolah menengah tau, dekat Kaison. Aku ingat lagi waktu pukul 5 aku check result. Terus aku tak ada mood. Aku memang tak fikir apa-apa. Aku fikir otak aku nak balik rumah. And aku sedih gila. Aku tak ingat benda tu. Lepas aku fikir, mesti hari semalam ada orang sedih macam aku juga. Bila aku nampak dia result orang yang tak berjaya tu, aku jadi macam that's me 2 tahun lepas. Lepas tu aku jadi macam trauma. Aku semua buat not interested. Sebab aku rasa macam jangan ingatkan aku macam tu. Lepas tu aku ingat tahun lepas ke 2023. 2 tahun lepas. Maksudnya result tak berjaya tu 3 tahun lepas dah. Wow. Waktu tu kan, aku ingat lagi, waktu tu aku di rumah seorang. Habis matrik kan. Lepas tu aku di rumah seorang. Lepas tu check result tu pukul 10 pagi ke 11 macam gitu, aku tak ingat. Lepas tu kan check result, sebelum masuk toilet aku cakap macam ni. Waktu tu dah pukul 10, aku ke 11 itu. Aku tak nak check result tu sebab aku trauma. Setahun aku trauma dengan IPG. Terus kan aku masuk toilet. Tak, segini. Apa aku ni tak betul lah pagi ni? Nak hari belia kan? Lepas tu aku cakap macam gini, kalaulah aku dapat, aku cakap macam gitu, aku belanja 5 orang RM5 je. Macam gitulah, aku tak ingat 5 ke 3 ke 3 ke 5 aku tak silap. Lepas tu waktu tu kan aku fikir, macam mana aku nak belanja orang ni kalau aku dapat. Tu dia kira macam Nazar ke? Bukan Nazar kan macam dia buat pada awal. Aku buat waktu tu. Lepas tu tiba aku dapat. Lepas tu dalam toilet waktu tu aku fikir, macam mana aku nak bagi ke orang ni? Lepas kan aku macam aku tengah mandi tu aku berfikir. Lepas aku macam zaman sekarang kan dah maju, transfer je lah. Tapi kita tak ada nombor bank orang. So aku transfer pakai Touch and Go kat random contact number aku. Tapi mostly dapat yang kawan-kawan sekolah menengah lah, kat Touch and Go. Aku tak ingat berapa ringgit. Lepas tu aku keluar toilet. Aku check, aku ingat aku duduk tepi dinding. Aku check. Aku buka. Gitu. Berdebay waktu tu aku ingat lagi. Trauma yang 3 tahun lepas tu tak hilang lagi. Even though sekarang aku trauma tengok benda tu lagi. Stresnya. Lepas tu aku macam gini, sup. aku kalau aku tengok result apa-apa, aku mesti sup. Macam gitu. Lepas tu aku nampak macam panjang. Kalau tak lepas kan dia macam pendek je ayat dia. Lepas tu aku macam dapat interview. Lepas tu aku macam wow. Itu je lah conclusionnya. Bye.
Membebel pagi. Sekarang 14 Mei 2025. Ya Allah. Aku tu minggu ni kan study week. Study week tak habis-habis aku study week aku. Aku kan exam week minggu ni. Aku dah 2 paper dah jawab. Hari Selasa petang paper aku. Hari Rabu pagi. Hari ni hari Khamis tak ada paper. Tiba kena pergi ikrar hari belia macam gitu. Macam gitu. Lepas tu aku jadi macam kena pergi ke. Kalau ikut aku ni aku tak nak pergi ni. Tapi sebab aku ada roommate yang ada sifat kenegaraan. Okay, sama balik. Sekarang ni aku dah masuk IPG dah 2 tahun. Aku akan habis Julai 2028. 3 tahun lagi. Asal aku tak kerti mengira pula ni. Lepas tu ya. Asal pelik aku pakai tudung hari ni. Okey je ke Nisa? Okey je kan? Sekarang dah pukul berapa? Kita nak pergi ceramah kenegaraan. Baiklah semua. Tu je lah aku nak cerita pengalaman trauma aku 3 tahun lepas.